Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Timbalan Pengerusi Bibitan Parit Tongah BC ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kali ke-68 bagi seluruh rakyat Malaysia yang di negara Malaysia ini. Jadi saya mewakili seluruh warga kaki Pemimpin, terutamanya geng FSBC Batu 5, geng Parit Tongah BC, mana-mana geng lah. Jadi semangatlah cintakan negara kita ini, di negara Malaysia ini. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita bersemangat semarakkan cinta kemerdekaan, semangat patriotik, kibarlah jarum gemilang. Sambutlah Hari Kebangsaan ini dengan penuh meriah dan penuh bersemangat kepada negara kita ini. Kibarkanlah jarum gemilang bersempena sambutan Hari Kemerdekaan kali ke-68 ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kali ke-68. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Merdeka! 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 Ikhlas dari saya, Timbalan Pengerusi Bibitan Parit Tongah BC. Terima kasih semua. Salam kemerdekaan.